Okay, untuk pengguna skuter NVX, contoh macam sebelum ni saya dah buka rim ni untuk tukar tayar. Jadi sekarang saya dah pasang, jadi saya nak ikat balik nut untuk tayar belakang ni bolt 24mm. Untuk kalau dah spek dalam manual yang Yamaha keluarkan, dia punya torque dia 95 Nm. Bila kita nak ikat, kita jangan terus set dekat torque rank 95 Nm. Kita ikat set sikit-sikit dulu, contoh 50 ke. Okay, contoh macam ni saya dah set 50. Okay, kita ikat dulu. Okay, torque rank ni nak pakai bila dia dah sampai, dia akan ada bunyi macam ni. Macam ni contoh, dia dah sampai, dia ada bunyi macam tu. Okay, bila dah 50, kita naik sikit sampai last, maksimum dia 95 Nm. Tu untuk finishing. Jadi bila kita ikat pakai torque rank ni, baru kita confident nut kita ni dah ikat dengan torque yang betul. Dia tak longgar sangat, tak ketat sangat. Jadi thread ni pun tak mudah rosak bila kita guna torque rank. Semoga bermanfaat untuk semua orang. Alhamdulillah.